dah dapat kereta baru ke belum tu. Tak lama dah ni nak raya. Itulah kenapa pilih kereta yang dapat lambat kalau ada je kereta yang boleh dapat cepat. Ni saya nak kongsi ni, ada 3 model yang insya-Allah boleh pakai sebelum raya. Nombor 1, Pro 2 Azia. Tapi Azia spek yang mana? Variant yang mana? Saya cadangkan kepada anda untuk pilih Azia G ataupun Azia X ataupun Azia AV yang full spec. Tapi ada syarat dia. Anda tak boleh pilih color. Jadi kena buat pilihan any color. Makna kata kalau masuk stok warna merah, kita offer warna merah. Kalau masuk warna putih, kita offer warna putih. Dan anda kena grab lah. Kena setujulah kalau nak pakai sebelum raya. Kalau anda berkeras nak pakai warna putih juga contohnya, ataupun color biru juga, tak dapatlah saya nak tolong untuk anda boleh pakai sebelum raya. Okey, pilih antara 3 tu. InsyaAllah kita cuba dapatkan sebelum raya. Boleh pakai sebelum raya. Yang kedua ialah Pro 2 Ativa. Macam Ativa ni tak kisahlah mana-mana variant, tapi sebolehnya kalau boleh elakkanlah sama ada variant H ataupun Advance yang 2 tone. Yang tu mungkin risiko sikit. Kita nak cari sebelum raya, dapat sebelum raya. Tapi kalau macam X ataupun AV yang color bukan 2 tone, insyaAllah boleh dapat lah. Kita cuba cari. Saya tak berani jamin, tapi insyaAllah boleh dapat dan boleh pakai sebelum raya. Dan yang ketiga ialah Pro 2 Arus. Arus ada 2 variant. Tak kisah variant X ke Advance ke, boleh dapat. Confirm, yang ni memang confirm boleh dapat sebelum raya. Boleh pakai dalam minggu ni, InsyaAllah. Kalau dokumen anda tak ada masalah, ataupun anda pembeli cash, sangat dialu-alukan lah. Lagi mudah kan. Masuk ni, bayar cash, settle full payment, confirm boleh register terus kereta ni. Okey. Dan Arus dan juga Ativa sebenarnya ada rebate. Ada rebate tu masih lagi sah, masih lagi valid, boleh pakai untuk bulan ni. Untuk Ativa ada rebate RM1,000, dan untuk Arus tak kira variant apa, X ataupun AV, anda dapat cash rebate RM2,500. Jadi itulah dia 3 model yang ada peluang lah untuk pakai sebelum raya. Ikut apa yang saya cadangkan, variant mana tu. Okey. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, abang, kalau contohnya kan, selain daripada 3 model tu, tak dapat ke sebelum raya? Contohnya yang pertama ni, Myvi 1.5. Yang ni tak dapat nak nolong lah. Memang tak dapat nak nolong. Yang ni pun dah menunggu berapa bulan ni. Okey, kecuali kalau Myvi 1.3G, sama ada yang tak ada ASA ataupun yang ada ASA, yang tu 50-50. Cuba cari target dulu. Nombor dekat bawah ni, cuba contact dulu. Kita cuba bincang dan saya cuba adjust lah. Kalau ada rezeki boleh dapat, tapi memang 50-50. Satu lagi model yang sangat-sangat ajaib kalau boleh dapat sebelum raya, iaitu Pro 2 Beza. Beza ni jangan tanyalah. Kalau ada salesman kata ready stock, itu semua palatau tu, itu semua nak tarik booking tu. Tapi kalau ada betul, yelah, ada kes-kes tertentu boleh dapat. Mungkin customer cancel ke apa, dan dia tak ada LOU ke, dia tak ada waiting list ke, memang dia boleh offer. Tapi benda tu sangat mustahil. Kalau ada hari ni ready stock, esok dah tak ada dah Beza ni. Beza barang payuh. Dan satu lagi model yang sangat-sangat panas dan susah nak dapat lah. Kalau booking pun kena tunggu, Pro 2 Alza. Yang ni jangan tanya, booking hari ni minggu depan boleh pakai tak agak-agak sebelum raya? Memang tak dapat lah bang, tak boleh nak tolong lah. Mana-mana dealer pun susah nak tolong tu. Lagi-lagi model macam H, Advance, susah nak dapat. Ini pun dah menunggu beberapa bulan ni. Apa-apa boleh hubungi Akib, nombor dekat bawah ni. Dan macam biasalah, bagi yang tengok video ni, terima kasih. Jangan lupa tekan button like, jangan lupa share video ni supaya lebih ramai lagi orang tahu yang ada potensi sebenarnya boleh pakai sebelum raya kereta baru. Okey, dan komen kat bawah kalau ada apa-apa info ke, nak tanya ke, boleh komen. Macam biasa. Bye guys.